sistem pengurusan keselamatan maklumat. Misi bersama agar data terpelihara. Ketersediaan maklumat kami pastikan hanya untuk pengguna yang mendapat kelulusan. Availability ensured for the right hands. Access granted only. Phishing ialah cubaan penipuan cyber untuk mendapatkan maklumat sulit seperti kata laluan, nombor kad pengenalan atau maklumat keuangan. Biasanya penjenayah akan menyamar sebagai pihak yang sah, bank, jabatan kerajaan, syarikat kurier, malah mungkin juga bos. Email nampak rasmi, logo cantik, bahasa formal, tapi bila klik pautan, terus masuk laman web palsu. Kita pun dengan penuh keyakinan masukkan ID dan kata laluan. Tahniah, bukan menang hadiah, tapi beri hadiah pada skamer. Cara melindungi diri daripada serangan phishing. Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa phishing, sentiasa amalkan langkah keselamatan berikut. Pertama, sema alamat email atau pautan sebelum klik. Pastikan ia datang daripada sumber yang sah dan dipercayai. Kedua, jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi seperti kata laluan, nombor kad pengenalan atau maklumat keuangan melalui email atau mesej yang mencurigakan. Ketiga, elakkan memuat turun lampiran daripada sumber yang tidak dikenali kerana ia berpotensi mengandungi perisian hasad. Keempat, sentiasa peka terhadap mesej yang mendesak atau menawarkan ganjaran luar biasa kerana ini merupakan taktik biasa dalam serangan phishing. Akhir sekali, laporkan segera kepada pihak jedai sekiranya menerima sebarang email atau mesej yang meragukan. Jika anda syak sesuatu yang mencurigakan, ambil telefon anda dan imbas kod QR, bantuan sokongan jedai dengan segera. Isikan maklumat ringkas tentang ancaman yang anda terima. Semudah itu, laporan anda sudah sampai ke pengetahuan pasukan keselamatan kami. Perlukan tindakan yang lebih pantas, terus hubungi staf jedai. Jangan takut untuk bertanya atau melaporkan kecurigaan anda. Maklumat awal daripada anda membolehkan kami menyekat ancaman tersebut daripada tersebar kepada rakan sekerja yang lain. Syabas dan terima kasih kepada rakan sekerja kita yang sentiasa alert dan bertindak pantas. Tindakan bijak anda melindungi data kita semua. Teguran. Kepada rakan sekerja yang gagal dalam ujian simulasi baru-baru ini, ambil perhatian serius. Satu klik yang cuai adalah kunci bagi penggoda melumpuhkan sistem kita. Lihat perbezaannya. URL palsu sering menyamar, tetapi domain rasmi kita tetap .gov.my. Jangan biarkan kepantasan bekerja mengatasi keselamatan data amanah kita. Jika anda ragu-ragu, hentikan klik. Terus imbas QR bantuan jedai atau hubungi talian kami dengan segera. Jadilah perisai organisasi, bukan pintu masuk ancaman. Fikir sebelum klik. Peringatan. 1. Phishing. Satu klik risiko besar kepada organisasi. Sebarang pautan atau lampiran yang mencurigakan hendaklah disemak terlebih dahulu sebelum dibuka. Tindakan yang tergesa-gesa boleh menyebabkan pendedahan maklumat rasmi organisasi. 2. Email kelihatan rasmi tidak semestinya sah. Pastikan alamat penghantar dan pautan yang diterima adalah sah dan diiktiraf sebelum mengambil sebarang tindakan. Berwaspada terhadap cubaan penyamaran oleh pihak tidak bertanggungjawab. 3. Amalkan prinsip fikir sebelum klik. Sekiranya kandungan email bersifat mendesak, mengugut atau menawarkan ganjaran luar biasa, hentikan tindakan dan lakukan semakan. Rujuk jedai sekiranya terdapat sebarang keraguan.